Aduh, kereta goyang-goyang, belok ke kiri, belok kanan ada bunyi. Geruguk, geruguk, geduk, gedek-gedek, gedek-gedek. Aduh, pening ah. Absorber dia ni baru KYBRS. Tak mungkinlah absorber yang rosak. Aku dah check lah. Ni tak ada gontak, tak ada goyang. Bila tekan pun okey, smart je. Cun lah, cun, keras. Kira perfect lah absorber dia ni. Masalah bunyi tu datang daripada mana? Itu yang pening sikit. Bunyi dia kat kawasan sini. Aku suspek bar ni je. Suspek utama dekat besi ni. Kita betul yang longgar yang skrunya. Nampak tu? Longgar. Original spek hilang longgar. Macam mana? Longgar juga, Dol. 2 biji longgar. Kat skru ketat ni aku rasa settle masalah dia ni. Driver, mantap driver. Barang jadi. Barang jadi. Ngam. Ini kita kasih kau tim. Benda boleh settle tak apa guna modal. Tak semestinya masalah bunyi tu kena keluar modal. Pam. Jangan takut pergi buat full checking. Pergi je. Share sekali video ni. Benda pun aku dah bagi free kan. Assalamualaikum. Bye-bye.